Pernah tak kita terima satu berita di WhatsApp, Telegram atau TikTok? Lepas tu, tanpa fikir panjang, terus tekan butang share. Persoalannya, adakah kita sudah menyelidiki kebenaran berita tersebut atau kita hanya percaya kerana ia nampak meyakinkan dan ramai orang sudah kongsikan? Hari ini, kita akan membincangkan tentang kewajipan menyelidiki berita yang diterima atau dalam Islam disebut sebagai tabayyun. Perkataan tabayyun itu berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud mencari kejelasan, memastikan kebenaran dan tak tergesa-gesa menerima sesuatu berita tanpa bukti yang sahih. Surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesal di atas apa yang kamu telah lakukan. Ayat ni menunjukkan bahawa Islam ni sangat menitik beratkan soal ketepatan maklumat. Kita tak boleh terima sesuatu berita hanya kerana ia viral atau datang daripada orang yang kita kenal. Ini membuktikan bahawa selidik berita bukan sekadar pilihan tetapi satu kewajipan. Mengapa tabayyun itu penting? Yang pertama, mengelakkan fitnah. Fitnah boleh berlaku apabila berita yang tidak benar disebarkan. Fitnah boleh merosakkan nama baik seseorang, memecah belahkan masyarakat dan menimbulkan kebencian. Kadang-kadang hanya satu mesej palsu boleh menyebabkan pergaduhan antara keluarga dan rakan. Yang kedua, menjaga maruah dan hak orang lain. Islam sangat menjaga maruah manusia. Jika kita sebarkan berita palsu tentang seseorang, kita sebenarnya tengah menzalimi diorang. Yang ketiga, dalam era media sosial, hari ini berita tersebar dalam beberapa saat je. Satu klik boleh sampai kat ribuan orang. Bayangkan kalau berita tu palsu, kita mungkin menjadi penyumbang kepada penyebaran maklumat. Bagaimana cara untuk kita amalkan tabayyun ni? Untuk mengamalkan tabayyun ni, kita boleh lakukan yang pertama, menyemak sumber. Tanya diri kita dulu, siapa yang keluarkan berita ni? Sumber dia sah ke tak? Ada bukti yang kukuh ke? Yang kedua, jangan terburu-buru. Jika kita tidak pasti, lebih baik diam daripada menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Ingat, diam itu lebih selamat daripada menyebarkan kebatilan. Tabayyun bukan hanya tentang berita besar atau isu politik. Ia juga melibatkan kehidupan harian kita. Tabayyun melatih kita menjadi individu yang berfikir secara matang, masyarakat yang bertanggungjawab serta umat Islam yang berakhlak. Kesimpulannya, kewajipan menyelidiki berita yang diterima adalah tuntutan agama dan tanggungjawab sosial kita. Dalam dunia yang penuh dengan maklumat tanpa batasan, kita perlu menjadi penapis, bukan penyebar tanpa kawalan. Sebelum kita klik share tu, kita tanya diri kita satu soalan dulu. Dah ke kita ni bertabayyun? Semoga kita semua menjadi individu yang lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan berita.